Tengok nombor plate dia, nombor plate Japan geng. 300 Konnichiwa 12 tolak 35. Kopi Johara Matcha. Assalamualaikum bang. Halo bang. Buka lagi bang? Buka. Kat sini apa yang tak selera bang? Kita kat sini kalau bahagian kopi kita ada caramel macchiato, chestnut latte. Kalau yang matcha pula kita boleh try matcha bisu, matcha latte pun boleh. Matcha saya kurang lah. Saya nak caramel chocolate. Kedai ni buka pukul apa bang? Kalau bahagian weekday kita buka daripada pukul 5 sampai pukul 1. Kalau weekend kita buka pada pukul 4.30 sampai pukul 6. Azan nanti dah bunyi itu di sini ni. Okey, mantap. Ambil tunggu hari kan. Kalau korang nak layan-layan tengok usah-usah kereta JDM kan, kat sini pun memang cun lah geng. Yang ada kereta Nissan geng. Dan ni Nissan apa geng, aku pun tak tahu lah. Yang aku tahu ni je R35. Yang ni R34. Kereta-kereta JDM. Kalau korang peminat kereta-kereta JDM, kereta daripada Jepun, korang datang sini geng. Korang kena kopi, betul korang lepak sini pun memang cun lah. Air dah siap geng, air dah siap. Ni bang? Betul bang, ni caramel coklat. Okay bang, terima kasih bang. Caramel chocolate by Johara Coffee. Kita rasa jap air abang tu. Kalau tak sedap kita minta refund lah geng. Tapi kat sini kan memang layan lah. Memang functional lepak sini. Kau tengok ramai orang. Depan ni kalau korang boleh tengok ada kereta Initial D. Kalau korang yang layan cerita Initial D kan, apa? Nanti korang kenal lah kereta tu geng. We don't pray for love, we pray for cars. Macam mana dia naikkan kereta ni Fikir juga aku kan. Upstairs seating. Jom kita naik atas jap, tengok apa ada. Atas ni kalau nak lepak pun cun juga ni. Yo, atas ni lagi function kalau lepak kan. Ni lah kereta ni lah. Kereta apa ni? Aduh aku jam lah. Time-time ni aku jam lah. Ni kereta apa kan? Tak ingat lah geng. Bang, kalau abang handsome, ni kereta apa bang? Mazda RX-7. Ngam, abang memang handsome lah bang. Spoiler bapak besar geng. Kat atas ni korang boleh layan view geng. Lepak-lepak chill-chill. Orang pasir gudang mesti tahu yang tempat ni lah. Tak tengok nombor plate dia, nombor plate Japan geng. 300 Konnichiwa 12 tolak 35. Kira lah. Ya geng, aku nak balik dulu lah geng. Apa-apa pun kalau korang nak lepak DJ Set Alam ni kan, korang nak layan-layan kereta JDM kan, memang cun lah, memang ngamsoi lah. Tempat duduk pun banyak, kopi pun ada. Kat sini pun makanan macam-macam yang ada. Kalau korang nak kunafa ke apa kan, memang sempoi lah lepak sini. Apa-apa pun, thank you DJ and Kopi Johara. Ciao.